Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan jawapan untuk soalan celik minda bagi tajuk tukar perpuluhan kepada peratus di dalam buku teks matematik tahun 6 KSSR Semakan 2017, muka surat 74. Baik, soalannya tak banyak. Ada 4 soalan saja di mana kita lihat jadual ini. Kamu diminta untuk melengkapkan jadual, iaitu ada soalan yang menukar perpuluhan kepada peratus dan ada soalan yang tukar peratus kepada perpuluhan. Jadi kita lihat soalan yang mula-mula sekali, iaitu perpuluhannya diberi iaitu 1.08. Jadi kamu hendaklah menulis berapakah peratusan daripada 1.08. Okey, untuk menukar perpuluhan iaitu 1.08 kepada peratus. Jadi kamu mesti darab dengan 100%. Darab dengan 100%. Apabila sesuatu nombor didarab dengan 100, kamu hanya perlu mengalihkan titik perpuluhan pada nombor yang asal. Baik, saya tunjukkan. Kita tengok 100 ni ada berapa sifar dia. Okey, 100 ada 1, ada 2 sifar. Jadi kamu akan gerakkan titik perpuluhan ini 2 titik ataupun 2 tempat ke kanan. 1, 2. Jadi kamu gerakkan 1, 2 dan titik akhir akan berada di hujung. Jadi jawapan akhir kamu akan dapat sama dengan 108. Okey, jangan lupa tuliskan simbol peratus kerana soalan meminta kamu mencari peratus. Jadi jawapannya ialah 108%. Untuk soalan yang seterusnya diberi peratus iaitu 345%. Jadi kamu dikehendaki untuk mencari nombor perpuluhannya. Okey, caranya begini. Bila kamu nak cari nombor perpuluhan yang asal daripada 345%, kamu perhatikan peratus ini. Okey, peratus ini asalnya daripada per 100 Okey, jadi kita tukar semula dengan cara sama dengan 345 tukar peratus ni kepada yang asal iaitu per 100. Jadi tulis per 100. Okey, apabila sesuatu nombor dibahagi dengan 100, sama juga macam darab tadi, kita hanya gerakkan titik perpuluhan. Tapi untuk bahagi, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Kalau darab, kita alih ke kanan. Kalau bahagi, ke kiri. Per 100 ni maksudnya bahagi. Bahagi 100. Jadi kita gerakkan 2 tempat ke kiri. Sebab 100 ni ada 2 sifar. Jadi kita akan gerakkan ke kiri sebanyak 2 tempat. Okey, jadi soalannya sekarang, di manakah titik perpuluhan untuk 345? Okey, sebenarnya 345 ni titik perpuluhannya berada di hujung. Di sini asal dia. Apabila kita hendak mengalihkan titik perpuluhan, seolah-olah kita menggerakkan titik perpuluhan ini 2 tempat ke kiri. 1 tempat dan 2 tempat. Maka titik sekarang berada di antara 3 dan 4. Jadi tuliskan jawapan sama dengan 3.45. Jadi itulah jawapannya. Seterusnya diberi 6.7. Okey, 6.7. Kamu nak jadikan dia peratus. Kena darab 100%. Sama juga macam kita buat di awal tadi. Kamu hanya menggerakkan 2 tempat ke kanan. Okey, jadi kita cuba alihkan 2 tempat ke kanan. Sebab dia darab 100. Darab mesti ke kanan. Jadi 100 ada 2 sifar. Maka kita alihkan 2 tempat ke kanan. 1 tempat dan tempat yang kedua.
Jadi, untuk ruang yang tiada nombor ini, kamu hanya perlu letakkan angka sifar dan tulis semula nombor yang baru 670 dan jangan lupa tuliskan simbol peratus di hujung nombor. Jadi, jawapannya ialah 670%. Dan soalan yang terakhir iaitu 206%. Kamu dikehendaki untuk mencari apakah nombor perpuluhannya. Jadi, tukar simbol peratus ini kepada per 100 sama dengan 206. Okey, peratus tukar kepada per. Ni per dan nombor 100 per 100. Apabila nombor dibahagi dengan 100, kamu alihkan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri. Jadi titik asal di sini, kamu alihkan 1 tempat dan tempat yang kedua. Jadi titik baru berada di antara 2 dan sifar. Dan tulis semula nombor yang baru, 2.06. Diharapkan video ini dapat membantu kamu memahami topik menukar perpuluhan kepada peratus. Sehingga bertemu lagi, good luck dan jumpa lagi.